Baru-baru ni kita rakyat Malaysia digemparkan dengan satu video yang sangat menyayat hati, yang sangat meruntuh jiwa kan, di mana kita lihat ada seekor gajah, sang ibu yang meratapi pemergian anaknya di bawah trailer. Sang ibu berdiri je dekat situ menangis. Jadi berkenaan dengan peristiwa ni, ada yang menanyakan bahawa adakah nanti di syurga sang ibu dapat berjumpa semula dengan anak dia. Baik, berkenaan dengan soalan ini, jom kita tengok sama-sama. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan menghimpunkan makhluk kesemuanya pada hari akhirat kelak, iaitu setiap haiwan, burung dan juga manusia akan dikumpulkan. Lalu Allah akan memerintahkan kepada haiwan dan juga burung, jadilah kamu tanah. Jadi di sini jelas dalam hadis mengatakan bahawa ya betul, semua haiwan, kesemua burung, binatang akan dikumpulkan oleh Allah kali dengan manusia pada hari akhirat, tapi Allah akan memerintahkan mereka untuk menjadi tanah. Jadi maksudnya dekat sini setakat itu saja perjalanan mereka. Jadi keadaan haiwan dia tak sama dengan manusia, kerana haiwan ni tidak terikat dengan pada amal kebaikan dan keburukannya. Ia tidak akan dihitung langsung tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Walaupun begitu, tak ada satu kelebihan, di mana kelebihan untuk ahli syurga. Di mana Allah mengatakan dalam surah Yasin, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi kamu, buat kamu penghuni syurga, buah-buahan di dalam syurga dan apa saja yang kamu minta. Maksudnya apa yang kita minta, semua kita akan dapat. Itu adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ahli syurga. Ada lagi dalam surah yang lain, dalam surah Al-Fussilat, Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya dan kamu akan beroleh pada hari akhirat nanti apa yang diingini oleh nafsu kamu, kamu akan dapat. Walakum fiha matad'un. Apa yang kamu minta ataupun apa yang kamu cita-citakan juga kamu akan mendapatkannya. Jadi di sini jelas daripada dua firman Allah Taala ini, itu dalam surah Yasin, satu lagi dalam surah Fussilat, mengatakan bahawa apa sahaja ahli syurga minta, Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan. Jadi kita boleh minta si ibu gajah dengan si anak dia berada dalam syurga. Itu tidak mustahil dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya nak kongsikan lagi satu hadis bertepatan juga dengan kelebihan kepada ahli syurga ini. Ada satu hadis tentang Arab Badui di mana dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai unta. Adakah di syurga nanti akan ada unta? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, wahai Arab Badui, sekiranya Allah memasukkan kamu ke dalam syurga insya-Allah, maka di dalamnya terdapat apa sahaja yang kamu kehendaki dan melazatkan pemandangan kamu. Jadi di sini pun dalam hadis ini jelas mengatakan bahawa kita boleh minta apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita kehendaki, apa saja yang kita cita-citakan. Oleh itu semoga saya, tuan-tuan, kita semua yang lihat video ni, kita berdoa, kita terus melakukan amal kebaikan, amal ibadah. Semoga kita dipilih untuk menjadi ahli syurga di akhirat nanti dan kita boleh meminta apa saja yang kita inginkan, insya-Allah. Jom kongsi video ni kepada sahabat anda yang lain. Semoga semua peroleh manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.